Kereta Conti ni kalau korang bawa memang sangat cun. Dia punya absorber semua cantik. Tetapi lepas 5 tahun, absorber korang tu confirm sudah out. Tambah-tambah lagi yang pakai air suspension. So kalau yang nak maintain balik pakai air suspension tu macam beli satu biji Myvi. Untuk menyelesaikan masalah air suspension korang yang rosak tu, saya ada pilihan utama iaitu Titan SP3. So spek dia ada high-low body shift, boleh adjust tinggi rendah, ada soffit 32 step dan ada 2 tahun warranty. Okey, second kita ada brand BC Racing BR Series. Yang ini ada high-low body shift, boleh adjust tinggi rendah dan dia ada 30 step soffit, ada 1 tahun warranty. Third, kita ada brand Apollo. Yang ini ada high-low body shift juga dan dia ada soffit 20 step dan warranty dia 2 tahun. Tetapi korang yang tak pakai sistem air suspension, korang pun boleh je pakai adjustable yang saya tunjuk tadi. Selain daripada tu, korang juga boleh pilih D-Stain absorber. Yang ni made in Germany, antara B6 ataupun B8, dan juga korang boleh pilih BC Racing V1. Okey, korang yang mana tak tahu macam mana nak check suspension yang korang tengah pakai sekarang tu, korang boleh datang ke Karais Kajang Bangi. Kita orang boleh check pakai mesin goyang-goyang. So kalau betul korang punya suspension ada problem, kita ada banyak pilihan suspension untuk korang. Kalau ada apa-apa korang nak bertanya, korang boleh roger saya. Nama saya Am. WhatsApp link di bawah.